Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam Khidmat Syariah, siaran dari Pusat Penyiaran Digital TV Al-Hijrah Pusat Islam Kuala Lumpur. Saya Wan Kamaluddin Wan Ibrahim. Jadi seperti biasalah, moga semua diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalani hidup seharian, ya. Baik, kita dah bincang pasal soal kesalahan teks Al-Quran, pentingnya resam Uthmani dan cara pelupusan Al-Quran mengikut syariat, ya. Dan juga kita bincang soal wakaf Al-Quran, pengajian Al-Quran Braille. Jadi minggu ni kami nak ajak penonton untuk menghayati dan mengupas pula, berbincang berkenaan zakat. Anda sudah bayar zakat fitrah atau zakat-zakat lain? Okey. Baik. Sebelum tu, dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 syak kurma. Syak ni bermaksud cupak, atau 1 syak gandum ke atas hamba dan orang yang merdeka, sama ada lelaki maupun wanita, anak kecil maupun dewasa dari kalangan umat Islam. Baginda memerintahkan agar ia dibayar sebelum orang ramai keluar menunaikan solat Aidilfitri. Itu berkenaan dengan zakat fitrah, ya. Jadi untuk kita segmen pertama ni, kita ada seorang tetamu yang kita bawakan khas untuk berbincang mengenai zakat ni. Kita ucapkan Assalamualaikum dan terima kasih kepada Ustaz Faridil Atras Abdul Rahman, penolong pengurus kanan bahagian Baitul Mal. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz sama kita. Ustaz, saya rasa macam zakat ni jelah umat Islam secara keseluruhannya mendengar perkataan zakat, mengerti mungkin, ya. Menghayati itu kurang. Penghayatan yang bagaimana yang seharusnya umat Islam ada dalam zakat ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih pada TV Al-Hijrah kerana menjemput saya. Dan kalau disentuh mengenai zakat secara umumnya, zakat ini dia bererti kita menyucikan dirilah, ya, menyuci jiwa, hati. Dan salah satunya Allah sebut, ya, wa aqimussalah wa atuz zakah, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Peranan zakat ini sebenarnya dia salah satu menyucikan hati nurani kita, jiwa kita daripada sikap kesombongan, keangkuhan, ya. Jadi dengan kalau kita lihat peranan ataupun zakat ini, kita mengeluarkan duit. Sebab itu kalau kita tengok zaman Rasulullah SAW ini, dia membawa beras, secupak beras, contoh beras diberikan kepada fakir dan miskin. Itu segi afdalnya. Tapi pada hari ini kita tengok kita membayar contoh zakat fitrah RM7. Kalau di wilayah Sultan ni RM7. Kita bayar RM7. Tetapi kita rasa macam benda tu adalah kita terlaksana dari segi tanggungjawab perasaan kita. Kita rasa orang fakir miskin, kita memberi sendiri apa beras tersebut tak wujudlah sebenarnya, ya. Tetapi kalau dengan kita membayar, dengan kita mewujudkan niat kita ikhlas dalam hati kita, bersama-sama kita rasa dengan pembayaran duit ini salah satu untuk membantu orang fakir miskin, asnaf di Malaysia ni, di Malaysia contohnya. Dia akan mewujudkan rasa simpati kita, keinsafan dalam diri kita akan rasa. Tetapi kalau kadang kita membayar, kita terima resit saja, seolah-olah dia akan jadi satu urus niaga yang biasa. Yang biasa. Macam mana dapatkan keinsafan yang sejati itu? Untuk mendapat keinsafan itu, pertama sekali cadangan saya supaya kita banyak bersama-sama dengan orang kata apa, asnaf fakir dan miskin. Biasanya Baitul Mal dia ada mengadakan majlis agihan kepada golongan asnaf ini, yang mana kita pergi ke PPRT-nya, kita pergi ke gelandangannya sebagai contoh, ya. Jadi dengan kita menghulurkan bantuan itu, dia merasakan bahawa duit yang dia bagikan tadi telah sampai kepada golongan asnaf itu. Itu yang kita cuba. Maknanya turut serta lah. Ustaz, ada juga yang bertanya, kan, kalau kita buka dulu zakat secara umum, bukan zakat fitrah dulu, ya. Zakat secara umum, ada orang kata okey,
zakat petani kena bayar zakat, zakat perniagaan, orang peniaga kena bayar zakat. Betul. Jadi orang yang makan gaji ni wajib ke bayar zakat pendapatan tu? Okey. Zakat kita ada 3 jenis zakat utamalah. Zakat pertanian, zakat perniagaan dan zakat harta. Zakat harta dalam tu termasuklah dengan zakat emasnya, ya, termasuk dalam tu. Hari ini kita bekerja. Kalau kita tengok, kalau petani ni dia kita pergi ke sawah mencari tulang ni, zakat pertanian jelas. Tetapi hari ini kita berniaga, seolah-olah kita berniaga itu seperti kita bekerja sebenarnya. Seperti kita. Jadi kita wajib mengeluarkan zakat tadi tu, zakat pendapatan. Walaupun kita bekerja kameraman. Walaupun kita bekerja, ya. Saya ni? Ya, kena keluar. Tapi dengan syarat cukup haul lah. Ya. Tapi ada orang lebih macam rasa bayar cukai pendapatan dah, tak payah bayar zakat. Macam mana tu, Ustaz? Mungkin dulu dari segi pemahaman masyarakat tentang bila bayar zakat, mana yang perlu dia bayarlah kan, yang mana lebih untung ataupun yang mana lebih aula lah, lebih penting. Tapi saya tengok masyarakat sekarang dah mula faham bahawa kewajipan untuk menunaikan zakat itu adalah lebih penting sebenarnya, lebih penting. Jadi kebiasaannya bila dia membayar income tax contohnya 100, kemudian tergerak di dalam hati dia dia nak bayar zakat sebagai contoh, tiba-tiba kiranya zakat dia cuma layak membayar RM50. So dalam masa yang sama dia boleh dapat rebate balik daripada LHDN sebanyak RM50 sebagai contoh. So dia tak rugi mana-mana dan dia dapat pahala di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Jadi dua lah zakat. Itu pahala sedekah yang berterusan. Yang berterusan, ya, itu saham akhirat. Jadi kami macam kat sini menasihatkan supaya berzakatlah umat Islam, ya, yang bekerja, yang bukan sahaja petani ataupun businessman, yang bekerja biasa, cameraman, ya, berzakat untuk mendapat rahmat dan berkat daripada wang gaji itu, Ustaz, ya. Okey. Ustaz, ada juga pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam tadi. Ada seorang ibu kaum ibu yang bertanya pasal fidyah. Ya. Katanya, saya singkatkan dia punya soalan, ya. Dia sekarang ni masih mengandung, ya, tunggu masa je. Dan dalam tunggu masa tu doktor kata 15 hari yang berikutnya tidak dinasihatkan berpuasa. Ibu mengandung, dia boleh tak berpuasa kan. Jadi dia ganti pun yang tahun lepas pun tak habis, katalah 2 hari. Betul. Jadi masa dia nak bayar fitrah tahun ni, bagaimana? Okey, kes sekarang ni saya cuba sentuh sikitlah mengenai dari segi hukumnya dulu, ya, secara umum. Ini sama kes macam isteri saya lah, baru bersalin ni. Okey. Sebulan tak? Sebulan. Jadi bila misalnya kata kita tak disyorkan oleh doktor, maksudnya dalam keadaan kita darurat, maksudnya dalam hal yang terdesak lah. Maksudnya tak digalakkan dia untuk berpuasa. So benda itu maksudnya dia boleh tangguhkan puasa tersebut ataupun dalam kes nak puasa tahun depan, dia keutamaannya berpuasa dulu. Okey. Sebelum puasa kita tetap kena puasa. Kena puasa. Ganti. Tapi fidyah itu sekiranya kita tak boleh nak menunaikan dalam keadaan tertentu, contoh kita sakit yang teramat sangat ataupun yang teruk, yang kita tak boleh gantikan puasa tersebut. Tapi sekiranya ibu yang bersalin, dia bersalin macam tahun ni, sebulan penuh tu dia kata tak boleh berpuasa. Sebagai contoh, tahun depan dia kena berpuasa. Sebab yang disyariatkan kalau boleh dalam tahun yang berikutnya lah. Sebelum Ramadan tahun depan lah. Dia kena ganti 30 hari lah. Ya, kena ganti 30 hari. Fidyah bayar tak? Fidyah dia sekiranya dia tak boleh berpuasa. Dia pilihan yang kedua sebenarnya. Pilihan yang kedua. Dan masyarakat hari ini bila dia faham tak boleh puasa, fidyah sebenarnya yang paling aula dia kena berpuasa terlebih dahulu. Puasa tu yang paling afdal, yang pertama lah, yang paling pertama. Kalau tak boleh puasa baru boleh yang kedua. Ya. So yang 2 hari yang tahun lepas tu dia kena bayar? Kalau 2 hari yang dia terlupa tahun lepas tu, dia tak sempat. Kalau tak sempat sebenarnya dia kena puasa sebenarnya. Tetapi kalau tak sempat dia boleh bayar fidyah lah. Sebab kes-kes tertentu lah, sebab dah 2 tahun yang lalu kan. 2 tahun yang lalu. Jadi untuk zakat fitrah, berapa jumlah yang zakat fitrah dia perlu bayar? Kalau zakat fitrah dia perlu bayar macam sekarang ni RM7. Kena kali berapa kali yang dia tinggal tu lah. Kalau 2 hari tu? Kali 2 hari tu lah. 2 hari kali dengan jumlah RM7 tu? Ya, RM7. Campur yang tahun ni pula RM7? RM7. Maknanya RM21? RM21. Itu dia. Saya harap semua faham, ya. Bukan pada ibu mengandung tadi. Tak faham? Faham? Okey. InsyaAllah faham tu kan. Okey, ada pemanggil Fahimi Rashid dari Kuala Lumpur. Ada nak tanya soalan dengan Ustaz. Assalamualaikum Fahimi. Waalaikumsalam. Ya, silakan.
Ya, ada satu soalan. Ya. Saya nak tanya berkenaan dengan zakat ni boleh tak diagihkan kepada fakir dan miskin tapi yang bukan Muslim? Bukan Muslim. Okey. Okey. Baik. Itu saja, Haimi. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Okey. Adakah Assalamualaikum. orang Islam saja yang berhak menerima zakat? Okey. Kalau zakat ini sebenarnya yang kalau ikut syaratnya, pertama sekali Muslim, Islam, beragama Islam. Walau bagaimanapun ada bantuan-bantuan duit zakat yang boleh disalurkan kepada non-Muslim. Sebagai contoh yang dikeluarkan dalam mesyuarat perundingan hukum syarak yang dipengerusikan oleh Sahibus Samahah Datuk Mufti. Bantuan musibah boleh diberikan kepada bukan Islam. Bantuan musibah. Jadi yang itu sebenarnya mungkin kalau yang terbaru kita bagi 2,000 kepada bantuan kebakaran, bantuan kebakaran, dan ada seorang ni yang non Muslim menerima bantuan daripada Baitul Mal. Dan itu sebenarnya salah satu usaha yang kita buat untuk membantu masyarakat lah. Sebab kita kena ingat bila kita menyalurkan bantuan duit zakat kepada masyarakat bukan Islam, itu salah satu yang kita kata untuk menjinakkan dia untuk memeluk agama Islam. Salah satu usaha dakwah kita kepada masyarakat sebenarnya. Tapi dibolehkan untuk mana dia jatuh di bawah salah satu skim bantuan yang kita dia bukan kategori asnaf, tetapi dia layak untuk menerima skim bantuan musibah yang kita ada. Itu di bawah fisabilillah ke apa? Fisabilillah. Okey. Ada pemanggil lagi? Belum? Okey. Ada pula yang tanya gini Ustaz tadi sebelum saya masuk, ada seorang yang pernah tanya zakat fitrah. Zakat fitrah. Dia terlupa bayar Ustaz. Terlupa bayar. Lala orang dah sembahyang sunat Aidilfitri. Dia terlupa lagi. Lepas malam tu baru dia teringat, alamak aku tak bayar lagi fitrah tahun ni. Macam mana itu hukumnya? Itulah afawah masalah lah. Allah ni Maha Pengampun kepada benda-benda yang lalu. Maksudnya kalau dalam hadis Rasulullah SAW yang dia nyebut mafhumnya, Allah akan mengkecualikan iaitu kanak-kanak kecil yang belum baligh, kemudian yang gila, yang tidur ni tuan yang tidur pun dia ni, kemudian yang pelupa pun, nisyan, dia sebutnya nisyan tu pelupa. Allah kecualikan kanak-kanak tu. Maksudnya kalau dia terlupa, dia boleh bayar balik, tapi kalau bayar selepas daripada raya ni, maksudnya dia jadi sedekah biasalah. Dia jatuhnya bukan hukum wajib dan dia boleh dikecualikan daripada bayar tu, tapi dengan syarat empat perkara tadilah. Maksudnya terlupa ke? Betul-betul terlupa. Bukan sengaja nak lupa. Sebab dia kalau macam 15 Ramadan dia ingat kena bayar. Kena bayar. Tangguh dululah. Tapi kalau kes dia menangguhkan tu, itu dia balik kepada dia lah sebenarnya, kesilapan dia sebenarnya. Sepatutnya kalau segi waktu kita afdalnya kita menunaikan zakat fitrah ni awal, tengah dan hari yang terakhir sebelum kita solat. Itulah dia kata nak tunggu yang afdal masa malam raya. Tiba-tiba dia lupa pula Ustaz. Teringat ketupat lembangnya apa semua. Jadi hukum ni memang haram ke, ataupun ada orang kata macam amalan untuk Ramadan tahun ni tak diangkat? Dia sebenarnya kalau disebut segi haram tu, saya rasa dia bukan tahap haram lah sebenarnya. Dia terlupa tu, cuma di segi tu dia afdalnya dibuat awal, tengah dan akhir. Tetapi bila dia terlupa dan kes itu, maksudnya Allah Maha Pengampun lagi Maha inilah, dia kena bayar juga macam sedekah biasa. Cuma dia akan jadi sedekah biasalah. Tapi dia perlu kesalkan apa yang dah mungkin tahun depan dia tak boleh buat lagi lah benda-benda macam tu. Tahun seterusnya tak boleh lagi mengulangi benda yang samalah. Okey, sebelum kita berpisah ni, Ustaz nak pesan apa kepada mungkin umat Islam yang menonton sekarang ni? Okey, pertama sekali kewajipan adalah dia menunaikan zakat ni adalah satu yang wajib kita tunaikan. Sebab kalau kita tak menunaikan zakat fitrah ini, sebenarnya kita berhari raya tu kita tergantung hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi kita minta supaya masyarakat membayar kewajipan menunaikan zakat fitrah itu tepat pada masanya, iaitu yang afdalnya awal, tengah dan hujung bulan Ramadan itu sebelum kita menunaikan raya lah. Jadi benda itu dapat dilaksanakan dengan baik, dan wang tersebut ataupun zakat fitrah yang kita salurkan itu akan diberikan kepada golongan asnaf yang mustahik, iaitu yang layak menerima, seperti asnaf fakir, miskin, mu'allaf, yang 8 asnaf yang disebutkan dalam Quran itulah. InsyaAllah.
Dan Ustaz kata tadi penghayatan ni boleh turut serta, tetapi sekarang ni penghayatan banyak cara untuk kita menghayati. Betul. YouTube, di Facebook, ramai betul, yang banyak. video-video fakir miskin yang boleh kita tonton untuk kita penghayatan hidupkan penghayatan kita. Ya. Okey, kami buka talian 0322601610 ataupun 0322602411 ya. Kalau ada soalan tu, telefon nombor tadi tu. Kita berehat dulu seketika dan selepas ni kita jemput pula wakil dari Lembaga Zakat Selangor dan penerima bantuan zakat untuk mereka kongsi pengalaman mereka. Kembali selepas ini. Baik, anda masih bersama Khidmat Syariah di TV Al-Hijrah ya, masih dalam perbincangan soal zakat ni ya. Tadi kita dah berkongsi sikit sebanyak dengan Ustaz Faridil Atras, berehat dulu ya Ustaz. Dan kita alu-alukan pula Tuan Haji Muhammad Izam Muhammad Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum Haji ya. Okey. Tuan Haji, tadi saya berbincang sikit sebanyak tapi kebanyakannya pasal hukum lah, hukum hakam dengan Ustaz Faridil Atras ya. Cumanya kalau dengan LZS ni kita boleh bercakap pasal Selangor, wilayah antara negeri yang mencatat kutipan tertinggi ya. Jadi ramai yang nak tanya pula kutipan tertinggi ke mana perginya. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat di Luang Selangor kita ada 8 asnaf seperti mana negeri lain lah. Jadi setiap kutipan zakat tu semua diagih secara menyeluruh kepada 8 asnaf. Secara utama kebanyakan fokus beri kepada asnaf fakir dan miskin lah. Jadi di samping tu asnaf ada 8, jadi ada agihan yang lain. Dia ada asnaf yang muqaddam, yang muakhar. Jadi asnafnya yang 8 tu adalah fakir, miskin, mu'allaf, amil, fisabilillah, riqab, Ibn Sabil, ini adalah antara dan gharimin. 8 asnaf ni lah. Jadi semua agihan dilakukan kepada 8 asnaf ni lah. Bermakna kutipan yang dapat dalam masa setahun tu perlu dihabiskan dalam tahun? Dia perlu disegerakan. Jadi kalau nak habiskan semua pada tahun tu tidak begitu. Sebagai contoh, bulan Disember selalunya kutipan zakat di Selangor adalah tinggi. Jadi dia punya agihan tu dia jatuh kepada Januari, Februari, Mac. Jadi di Selangor ni kebanyakan kita memang track agihan tu supaya dipercepatkan agihannya. Kalau kutipan tahun lepas, kalau kita boleh share berapa di Selangor? Di Selangor tahun lepas kutipannya adalah 451 juta dan agihannya dalam 401 juta. Berbaki 50 juta akan dibawa ke? Yang berbaki 50 juta itu habis dalam masa antara Januari ke Jun tu lah kita diagihkan. So kutipan zakat antara Januari ke Jun ataupun sebelum Ramadan tu adalah rendah. Jadi kutipan tinggi di bulan Ramadan dan juga di bulan Disember. Bermakna orang pembayar zakat ni mengambil kesempatan untuk membayar zakat lain pun dalam bulan Ramadan. Ya, kebanyakannya. Zakat harta, zakat perniagaan dan sebagainya. Okey. Tahun ini berapa targetnya yang? Target di Selangor pada tahun ini untuk mengutip 470 juta dan mengagih 440 juta. Dah sampai sasaran berapa? Dia dalam on track lah, insya-Allah. Ya, jadi, alhamdulillah. Ya. Okey, kita bawakan seorang penerima bantuan zakat dari LZS ni ya. Cik Muhammad Yatim Abdul Ghani, penerima bantuan zakat daripada Lembaga Zakat Selangor. Kalau Tuan Nizam boleh ceritakan siapa sebenarnya Abang Yatim ni dia mula menerima bantuan zakat pada tahun 2008 bila seorang sahabatnya bawa dia tampil ke hadapan lah untuk menerima, dan apabila telah disiasat dia layak menerima bantuan zakat. Dan di situ selain daripada bantuan yang dia terima untuk menguruskan kebajikannya harian, dia juga menerima bantuan untuk berniaga, bantuan perniagaan, di mana dia diberi sedikit modal untuk berniaga secara bergerak. Dan di situ mula pendapatannya mula meningkat dan alhamdulillah selepas 2 tahun beliau berjaya keluar daripada kepung kemiskinan dan juga berjaya menjadi pembayar zakat lah sehingga sekarang.
Jadi yang diberi bantuan oleh Lembaga Zakat Selangor adalah van. Kami tidak belikan seluruh van tu kepada abang yatim ni. Apa yang kami bagi modal awal untuk membiayai van ni. Jadi macam contoh untuk abang yatim kita bagi sebahagian antara 10 ke 15 ribu. Jadi bakinya dibayar secara bulanan oleh abang yatim sendiri lah. Down payment tu akan diberi. Ya, diberi. Jadi untuk dia bermula bertapak dengan van tu, jadi dengan pendapatan bulanan tu dia menguruskan pembayaran van tu seterusnya. Installment bulanan. Okay. Abang Yatim, kalau kita kongsi sikit pengalaman Abang Yatim sebelum tu Abang Yatim kerja apa? Sebelum tu saya bekerja di anak syarikat PKNS iaitu syarikat PKNS Engineering and Construction Berhad. Lepas tu jabatan saya tu diberhenti kerana kegawatan ekonomi masa tu pada tahun 2005. So saya niaga secara kecil-kecilan di tepi jalan. Lepas tu ada satu kawan saya ni menceritakan untuk nak dapatkan modal meniaga yang besar sikit lah kan. Jadi saya rujuk pada Lembaga Zakat Selangor lah. Susah tak masa nak mohon tu? Masa tu saya alhamdulillah lah, saya isi borang, saya submit kawan saya tu dah terima lah zakat. Senang, mudah aja. Senang sikit. Ada orang kata susah, Tuan Nizam, nak mohon, nak dapatkan bantuan lembaga zakat. Dia kalau semua kriteria dia lengkap dan insya-Allah dia percepatkan lah. Macam sekarang ni banyak proses ke arah menambah baik agihan zakat. Sebagai contoh, dulu nak isi borang bantuan zakat ni pakai 8 helai. 8 helai dokumen kena isi. Sekarang sehelai je. Jadi kepada asnaf fakir miskin lah kita memudahkan untuk mereka memohon. Yang penting kelayakan tu ada dan dokumennya lengkap. So yang macam nak berniaga macam Abang Yatim, apa kelayakan yang perlu dia permohonan untuk bantuan modal ni, dia yang pertama dia kena pergi kursus pra bantuan modal. Di mana di sini kita lihat bagaimana mereka sama ada mereka layak berniaga ke tak. Kadang-kadang mereka memohon tetapi tidak layak dari segi fizikal, dari segi mental dia untuk berniaga. So di sini dengan dalam kursus pra bantuan modal ni kita dah tapis dah yang mana ada layak. kursus ada itu antara lembaga zakat. So setelah mereka lulus kursus bantuan modal, pra bantuan modal ni, baru modal diberikan kepada mereka. Dan dari situ kita pantau lah. Kita ada beberapa kategori. Kita pantau sama ada untuk mereka meningkat pendapatan ataupun untuk keluar asnaf ataupun untuk menjadi pembayar zakat. Jadi dia ada stages yang kita untuk 2012 untuk makluman penonton, kita dah beri bantuan modal ni kepada 948 asnaf fakir miskin dan yang keluar daripada asnaf adalah 219 keluarga, insya-Allah. Itu lebih daripada 20%. Lebih. Jadi kita sasarkan tahun ni dalam 200 orang keluar daripada asnaf juga, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Ada seorang pemanggil di talian, Cik Lutfi Ibrahim dari Sepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Lutfi. Ya, saya ada soalan lah. Ini berkenaan dengan zakat lah ya. Ya. Berkenaan dengan zakat pertanian, contohnya lah seperti padi. Katalah zakat dikeluarkan dengan membayar sebahagian dalam bentuk padi atau beras tadilah. Dan manakala bakinya saya keluarkan dalam bentuk wang. Macam mana tu? Boleh ke tidak? Ya. Separuh bayar padi, separuh lagi bayar tunai. Ya. Okey. Itu saja ya, Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Nizam. Okey, di Selangor kita menggalakkan seperti contoh padi tadi membayar dalam bentuk wang ringgit. Jadi mudah untuk diagihkan. Jadi sekiranya ada yang mengagih dalam bentuk padi itu kita terimalah juga. Tapi secara umumnya keseluruhan di Selangor sekarang ni banyak mengagih dalam bentuk wang tunai lah. Jadi mudah untuk diagihkan kepada 8 asnaf. Sebab keperluan asnaf fakir miskin bukannya beras saja, padi saja. Jadi ada banyak jenis keperluan yang mereka perlukan. Jadi dengan
membayar zakat dengan wang ringgit ni mudah untuk disampaikan lah, untuk mengikut keperluan mereka. Jadi digalakkan semua membayar dengan bentuk wang tunai. Ya. Abang Yatim, bukan senang daripada seorang penerima asnaf, seorang asnaf penerima zakat, menerima bantuan dan sebagainya, sampai sekarang berjaya dan Abang Yatim pula yang keluarkan zakat. Apa faktor kejayaan tu? Kalau boleh kongsi. Okey. Satunya bagi saya lah ni. Satunya sesuatu benda yang saya buat tu saya sabar. Bermacam-macam liku, bermacam-macam halangan yang saya tempuh masa tu. Macam kita berniaga di tepi jalan tadi, hujan, ribut, apa semua kan. Kita mesti reda. Kita reda. Lepas tu kita kena tahu kita berniaga ni rezeki bukannya dari siapa-siapa, rezeki datang dari Allah. Dan setelah macam apa yang Abang Yatim rasa dari dulu adalah Abang Yatim menerima kan zakat, tetapi sekarang ni Abang Yatim keluarkan zakat. Masa keluarkan zakat tu apa yang Abang Yatim boleh rasakan? Okey, nikmat macam mana yang Abang Yatim boleh rasa? Suka sikit saya nak cerita tu. Pasal ialah masa kita menerima tu, orang cakap pasal masa kita mak bayar tu, kita nak tengok orang yang macam saya jatuh dulu, masa saya susah dulu ambil duit yang zakat ni kan. Bila kita dah lebih sikit, mana perlu kita kena bayar. Rasa puas ke Abang Yatim bila bayar zakat? Rasa kepuasan ni macam mana? Lebih pada puas. Puas kerana apa? Maknanya kita boleh membantu orang yang orang lain pula. Kalau kita macam saya ni tak ada, orang lain lagi tak ada. Macam saya susah, orang lain lagi susah. Jadi saya puas hatilah untuk keluar zakat. Dan Tuan Izam, dari pengalaman Tuan Izam sendiri, bila Tuan Izam tengok seorang pembayar zakat dapat keluar dan menyumbang pula ke dalam ini adalah satu konsep yang subur tadi dalam definisi zakat tu lah. Apa lagi pengalaman lain yang Tuan Izam tengok? Dia pengalaman pembayar ni banyak. Dia ada setengah-setengah pembayar yang datang, dia membayar, dia suka bila membayar di kaunter dan berjumpa dengan pegawai zakat, sebab dia rasa kesuburan yang ada daripada bisnes dia atau pendapatan dia. Kadang-kadang bila kita bayar zakat ni hartanya subur, tapi di samping tu jika kita dapat ketenangan jiwa dan harta. So itu yang banyak yang pembayar yang rasa nikmatnya perlu berzakat. Satu, dia sebahagian daripada rukun Islam. Yang kedua, apabila dia dah menunaikan tu, kita tak tahu sumber rezeki datang dari mana kemudiannya, kesuburannya. Dan juga ketenangan jiwa dalam dia menjalankan kehidupan dari hari ke hari. Okey, ada soalan memanggil lagi? Belum lagi. Macam kalau di Selangor, apa lagi yang kaedah-kaedah untuk memudahkan pembayaran zakat ni? Di Selangor kita ada 24 kaunter di mana pembayaran zakat boleh dilaksanakan di kaunter. Kita boleh bayar melalui internet. Kita ada website zakat yang mana boleh bayar, dan juga mereka boleh bayar di ejen-ejen bank, yang semua bank-bank yang ada. Kebanyakan bank di Malaysia ni atau di Selangor ni dia boleh bayar melalui itu. Jadi mudah, melalui internet boleh, datang ke kaunter boleh, melalui pos boleh. Jadi banyak caralah yang boleh memudahkan. Dan sekarang pun kita ada kaunter bergerak yang kita buka kaunter di pusat-pusat di pembeli belah, ataupun kadang-kadang ada syarikat yang panggil supaya kaunter zakat pergi. So di situ kita boleh beri maklumat berkenaan dengan agihan dan juga boleh kutip zakat juga di situ. Sekarang ni Lembaga Zakat Selangor ada 2 dah. Kita panggil kaunter bergerak yang boleh bergerak ke tempat-tempat yang diperlukan lah, insya-Allah. Ada pemanggil? Belum? Okey, belum. Ada yang menanya saya sebelum masuk tadi, seorang pembayar zakat di Selangor katalah membayar zakat sebanyak 3,000 sahaja. Ya, 3,000 sahaja. Tetapi dia banyak berurusan dengan kampung-kampung dan sebagainya. Dia banyak melihat keluarga yang memerlukan, macam orang miskin dan fakir dan sebagainya. Bolehkah dia pergi ke Lembaga Zakat Selangor, saya nak ambil itu, saya nak tolong agihkan sendiri? Boleh gitu?
dia ada beberapa kaedah. Macam di Selangor, sekiranya yang membayar zakat 3,000 ni, sekiranya dia jumpa sesiapa yang memerlukan bantuan zakat, dia boleh tampil ataupun telefon kami di talian 1800 88 5353 ataupun email kepada kami ataupun hantar personal message di Facebook untuk beritahu keperluannya yang di masyarakat tu. Jadi kami akan turun siasat ataupun kita tengoklah keperluan mereka. Jadi untuk mereka yang ingin mengagih sendiri ataupun mengagih sebahagian daripada wang zakat yang dibayar di Lembaga Zakat Selangor, kita ada di mana sesiapa yang membayar zakat lebih daripada 50,000, 3/8 daripada zakat mereka boleh agih semula, kita panggil lah di Lembaga agih semula, tetapi kita tak bagi wang tu kepada mereka. Kita minta mereka mengatakan di mana mereka nak wang zakat tu disalurkan. Jadi kita akan bagi siasat dan bagi kepada tempat-tempat yang mereka nak agihkan ni. Jadi kebanyakannya yang dah lazimnya memohon agihan kepada fakir, miskin dan mungkin fisabilillah, bantuan-bantuan kepada tempat-tempat yang mereka inginkan wang zakat tu diagihkan. Cuma pihak kami nak pastikan mereka adalah asnaf zakat dan boleh dibantu dengan wang zakat. Jadi dan juga kenapa kita banyak nak mengagihkan bagi pihak mereka bersama-sama ataupun mereka menyatakan tempat tu supaya wang tu betul sampai pada manfaatnya dan tidak ditangguh-tangguhkan pengagihan zakat tu. Sebab itu. Tapi alhamdulillah banyak permintaan sampai dulunya mungkin dia menjadi kalau ada. Tapi sekarang ni dah lazim dah ramai pembayar yang tampil ke hadapan memohon untuk mengagihkan zakat kepada tempat-tempat pilihan mereka yang kami pastikan mereka adalah asnaf. Jadi alhamdulillah. Maknanya LZS pun macam menyokong usaha itu, macam boleh mengalu-alukan. Sebab apa di sini pihak pembayar ada yang ingin lihat sendiri wang zakat tu ke mana wang zakat itu diagihkan. Jadi kami mengalukan kepada mereka yang berkelayakan untuk mengagihkan. Cuma di sini kami boleh bagi maklumat tentang siapa yang layak, di mana boleh. Jadi situ kita berbincang nantilah insya-Allah. Insya-Allah. Ada seorang memanggil lagi. Siapa dia di talian? Assalamualaikum. Saya Aisyah. Aisyah dari mana? Dari Selangor. Selangor. Selangor tu luas, Aisyah. Daripada Batu Cave. Batu Cave. Okey. Saya nak tanya sekali lagi lah, macam mana saya nak mohon bantuan zakat ni. Lepas tu nak tanya pasal prosedur Lembaga Zakat Selangor ni yang nak kenal pasti orang tu layak ke tak layak. Saya tanya dulu Puan Aisyah ni, boleh latar belakang Puan Aisyah macam mana? Saya berniaga kat pasar malam, berniaga biasa je kat pasar malam. Jadi macam modal pun tak berapa banyak pun kalau berniaga pun. Macam berniaga kuih-kuih biasa-biasa je. Itulah yang nak tanya tu. Okey. Terima kasih Puan Aisyah. Assalamualaikum. Okey, peniaga kecil-kecilan mungkin melihat ialah nak pergi pinjam bank, payah pula bank nak bagi dokumen itu dokumen ini. Macam mana, layak ke? Dia mudahnya begini, kita, di Lembaga Zakat Selangor kita first kita taksir dulu lah sama ada mereka ni asnaf fakir atau fakir miskin. Jadi apabila mereka jatuh asnaf fakir atau miskin, baru ada di situ kita panggil bantuan modal tu adalah, bukan semua masyarakat boleh apply. Jadi hanya untuk asnaf fakir miskin bantuan modal ni diberi untuk mereka meningkatkan pendapatan atau mereka keluar pada asnaf kemiskinan lah, macam yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau ada keperluan, jadi boleh rujuk di pejabat zakat di kalau macam tadi tu di Batu Cave tu ada kaunter zakat di Melawati dan juga di Selayang, di mana boleh rujuk dan minta pegawai zakat taksir ataupun hantar macam saya cakap tadi di Facebook boleh pakai, hantar sedikit latar belakang keluarga dan tinggalkan handphone number, dan insya-Allah pegawai zakat akan telefon dan buat siasatan awal. Kalau perlu turun ke rumah, kita akan turun dan kita tengok sama ada puan adalah jatuh pada asnaf fakir atau miskin. Dari situ baru kita tengoklah bantuan-bantuan yang boleh diberi kepada mereka yang di bawah kategori asnaf fakir dan miskin. Maknanya Facebook Tuan Haji,
Facebook macam Facebook, Facebook tu dia ni Lembaga Zakat Selangor. Lembaga Zakat Selangor. Lembaga Selangor je. Lembaga Zakat Selangor. Type dalam cari tu Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah ada Facebooknya. Kat situ pun boleh buat permohonan. Sekarang ni alhamdulillah melalui Facebook ni kita dapat banyak masyarakat membantu kami memberi maklumat mereka yang memerlukan bantuan. Dari situ kita terus ambil action. Betul. Okey. Mungkin pesanan daripada Abang Yatim sendiri kepada semua penonton dan ataupun mungkin para peniaga yang macam Abang Yatim, apa nasihat yang Abang Yatim nak berikan? Saya nasihatkan pada para peniaga macam saya ni, peniaga yang kecil-kecil lah ni. Maknanya kalau ada pemasalah tu bersabarlah. Pasal kita nak bawa benda yang orang kata tu berniaga macam ni, macam kita ni. Sunnah Rasulullah kita kata lah kan. Memang payah sikit lah. Memang payah, tapi kita perlu kesabaran yang tinggi. Dan setelah berjaya bayarlah zakat. Dan macam itulah. InsyaAllah. Subur, ya. Terima kasih Abang Yatim. Tuan Haji masih setia kat sini, ya. Kita perlu berehat sekali lagi. Masih boleh hubungi kami sekiranya ada persoalan tentang topik yang menjadi kupasan kita malam ini. Kita kembali selepas ini. Baik, kita dah di segmen akhir khidmat syariah yang kita bercakap tentang zakat, agihan dan kutipan, perkara-perkara yang berkaitan. Okey, kita di segmen ketiga ini kita alukan balik Ustaz Faridil Atras dari Baitul Mal bersama dengan Tuan Nizam dari Lembaga Zakat Selangor. Okey, mungkin soalan umum dulu, Tuan Nizam, ya. Ada orang kata macam Selangor wilayah negeri kaya, kutipan tinggi, ya. Katalah ada negeri yang memerlukan, kutipan tak berapa tinggi. Adakah kutipan di Selangor dan wilayah ni boleh sumbang ke sana atau macam mana? Okay, di Selangor ni kita mengutamakan agihan di negeri Selangor. Tapi terdapat juga permohonan yang datang daripada mungkin yang memerlukan daripada negeri lain. Jadi kita pertimbangkan mengikut siasatan dan keperluan. Jadi tapi secara umumnya kebanyakannya agihan yang di Selangor ni diagihkan di negeri Selangor. Macam mana seorang orang yang berada di negeri lain nak memohon zakat di Selangor lah? Selalunya lazimnya mereka menulis surat lah. Menulis surat dari segi kalau ada keperluan. Jadi kalau ada mengikut kalau boleh kita istilah sumbangan lah. Kita sumbangan. Adakah kalau dengan teknik macam tu nanti Tuan Nizam dia apply kat satu negeri sana sampai Selangor, jadi tak ada saringan kat situ ataupun di sini, kena rejection letter dulu. That's why di sini kita galakkan semua yang memohon keluar daripada negeri masing-masing untuk memohon di negeri masing-masing dahulu. Jadi di sini sebab tu yang saya sampaikan tadi kebanyakannya agihan kami center kepada keperluan di Selangor. Tapi masih banyak keperluan di Selangor walaupun kita tengok kutipan di Selangor kata dia comparatively agak tinggi, tapi keperluan di Selangor dengan umat Islam roughly around 2.9 million dan setiap hari kami jumpa asnaf fakir miskin yang baru. Jadi dan juga keperluan dari asnaf gharimin sebagai contoh, keperluan medical needs macam contoh dialysis patient di bawah tanggungan Lembaga Zakat Selangor ada 1,600 roughly now yang kita biayai sepenuhnya. Dulu tahun 2010 hanya 800 lebih. Sekarang dah 1,600. Jadi semakin meningkat. Jadi keperluan di Selangor pun makin meningkat jugalah. Jadi setelah keutamaan di sini adalah sumbangan yang dalam bentuk runcit-runcit yang datang dari keperluan yang selain daripada Selangor ni dibantulah. Boleh case to case basis lah orang kata, ya. Okey, Ustaz, kalau di Baitul Mal yang dua asnaf yang paling popular adalah miskin dan fakir, ya. Tapi kemiskinan bandar ni macam mana Baitul Mal boleh definisikan kemiskinan bandar ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kalau definisi fakir dan miskin ni kita tengok kalau ayat dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah iftaradha alaihim sadaqatan fi amwalihim tuqazu min aghniyaihim fataruddu ila fi fuqaraihim.
Jadi kalau kita tengok dari segi hadis Nabi ni, harta daripada orang kaya kita bagi kepada orang fakir dan miskin, telah kita sebutkan. Kalau dalam mesyuarat jawatankuasa hukum syarak di Baitul Mal Mawi, kita definisikan fakir tu seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan dia hanya menampung sebahagian daripada orang kata keperluan asasinya dan dia tak mampu untuk nak menampung kehidupan seharian dia dan juga tanggungan dia. Jadi dalam keadaan tu dia bagi fakir lah. Dan miskin tu pula dia mempunyai pekerjaan. Pekerjaan tapi dia tak menampung keperluan keseharian dia pun dia tak boleh dan juga tanggungan dia tak cukup. Sebab itu kita tengok kalau bantuan bulanan di Baitul Mal Mawi, kita seramai 17,500 orang itu tergolong daripada golongan fakir dan juga miskin yang kita bantu. Kalau tahun 2012 saja kita telah memperuntukkan sebanyak 60 juta kepada golongan fakir dan miskin ini untuk menerima bantuan bulanan di antara 200 hingga 500 lah, mengikut pengiraan hak kifayah yang kita akan bincangkan nantilah. Okey, hak kifayah, maknanya kita nak kongsi ni dengan Tuan Izam kan. Maknanya ada part tu yang lembaga zakat ataupun Baitul Mal yang cari, tetapi malam ni kita nak ajar adalah kalau seorang tu duduk tolak, campur dan sebagainya, kalau berada di bawah itu, datanglah kontak ya. Kita ajar cara mengira hak kifayah. Okey, silakan Tuan Izam. Ni kita ambil satu keluarga sebagai contoh. Dia ada seorang ketua keluarga, seorang isteri dan 4 orang anak. Okey, sebagai contoh. Jadi kalau di Selangor kita tengok keperluan satu keluarga tu berapa. Okey. So kalau di Selangor yang pertama katalah ketua keluarga. Tak kira suami atau isteri yang mendatangkan membawa pendapatan di rumah. Kalau ketua keluarga di Selangor dia RM895. Dia punya kos dia lah untuk menyara diri ke hidup dalam sebulan tu, sebagai contoh lah. Okey. So RM895. Yang ni kalau dia duduk rumah sewa. Kalau rumah sendiri kadar dia rendah lagi lah. Okey. Jadi nombor 2, kalau pasangan dia adalah 415. Okay. Ini kos minimum yang diperlukan oleh seorang untuk tanggung diri dah ni. So yang ketiga, kalau dia ada anak yang dewasa tak belajar lagi, so dia punya kos is 190. Okey. Kalau ada anak belajar di IPT yang kata lepas pada 17 tahun lah, yang di IPT sebagai contoh, dia punya kos RM235. Dan 5, anak antara umur 5 tahun hingga 17 tahun RM185. Dan yang keenam, anak bawah 5 tahun RM120. Jadi kalau kita jumlahkan sini, lebih kurang RM240. Jadi okey, RM240. Keperluan seorang suami, isteri, ada 4 orang anak. Yang ini pendapatannya hanya seorang yang membawa pendapatannya. Okey, di sini kalau seseorang itu pendapatannya kurang dari RM240, di Selangor dia seorang miskin. Ramai orang boleh apply tu. Dengan tapi dia ada siasatan lah, dengan siasatan. Tapi kalau dia punya keperluan RM2,000, tetapi dia punya pendapatan bawah RM1,000, RM20,000, lebih daripada 50%, dia adalah fakir. Dia fakir. Sama juga di sama. So di sini apabila kita turun pandang dan siasat, kita lihatlah dia pendapatan ni bukan pendapatan suami sahaja. Kita tengok pendapatan seisi rumah. Jadi sebagai dengan contoh ini. Tapi kalau ada yang kerja secara sambilan, macam mana nak buktikan tu? Jadi kita tengoklah on average, kita tengok berapa dia dapat, dan kita campurlah. Sebagai contoh, ada seorang mempunyai anak 4 orang, 2 bekerja, 2 masih belajar. Jadi pendapatan anak yang 2 orang ni sekiranya tinggal bersama, dicampur dengan pendapatan bapa atau maknya, jadi itu pendapatan seisi rumah. Jadi di pendapatan ini kita tengok balik berapa kos yang tadi yang saya sampaikan tadi. So di sini baru kita buat penilaian sama ada dia jatuh fakir atau miskin. Dan sama ada layak menerima bantuan tidak. Secara umumnya saya boleh katakan mereka yang mempunyai pendapatan 2040 dan ke bawah,
seisi rumah boleh datang memohonlah. Sekiranya dia mempunyai 4 orang anak ya. dan lebih lah. Dan 4 orang dan lebih lah. Dan lebih lah. Ya. Jadi pendapatan seisi rumah. Betul. Okey, ada pemanggil di talian. Puan Sarah. Sofia dari Kelantan. Di Kelantan. Ya. Saya nak pastian lah, nak tanya pasal kalau kita tunaikan zakat perniagaan ni, kalau berasaskan bentuk keperluan asas, kalau kita bayar zakat perniagaan dengan membayar dalam bentuk keperluan asas makanan tanpa perlu pakai duit, bolehkah macam tu? Guano tak payah. Macam ni, kalau kita tunaikan zakat perniagaan berasaskan bentuk keperluan asas makanan, so tak payah pakai duit lah, kita bayar melalui keperluan asas makanan tu lah. So bolehkah macam tu? Okey, maknanya Puan Sofia ni mungkin bisnes lain ya, tetapi nak keluarkan beras tu sebagai zakat. Tak saya keluar pitih ya. Saya nak tanya kalau tak keluar pitih. Alright, terima kasih Puan Sofia. Assalamualaikum. Ustaz dah. Boleh. Okay. So sekarang ni kalau tengok dari segi afdalnya keluar tu memanglah segi kita zakat fitrah lah senang ya. Beras lah. Dia beras boleh bawa beras, tetapi kita mengikut keadaan semasa. Sekarang ni kita membayar melalui duit lah kan. Dan pernah juga Baitul Mal menanyakan perkara tersebut sebab pernah ditanya kepada mufti dan mufti menyebut bahawa benda ini dia melibatkan pada uruf, pada keadaan. Kadang-kadang bila kita, contohlah semua pakai pergi beras beras satu bilik tu penuh dengan beras. Jadi kita nak mengagihkan tu melakukan kesukaran. Jadi benda ni dalam keadaan ni Islam membolehkan kita menerima duit dan kita mengagihkan dalam bentuk barangan ataupun dalam bentuk duit, tak ada masalah. Tapi boleh dia nak keluar beras tu tak ada. Boleh, tak ada masalah. Tapi digalakkan tunai lah. Saya nak tanya yang tadi tu Tuan Nizam, yang antara 8 yang penerima asnaf ni yang paling popular, ingat fakir miskin. Yang 6 lagi tu tak berapa terkenal lah. Mungkin kita highlight sikit hari ni malam. Hari ini salah satu di Selangor yang banyak kami memberi dakwah lah kepada mungkin ada yang memerlukan. Kalau di sini pun ambil peluang juga lah. Ada salah satu asnaf tu dipanggil asnaf gharimin. Asnaf gharimin ni istilahnya maknanya orang yang berhutang, Ustaz. Jadi orang yang berhutang ni di Selangor ni kebanyakannya contohnya macam seorang tu sakit dialisis dijatuhkan. Jadi zakat ada bantuan kepada mereka yang memerlukan rawatan dialisis. Sebagai contoh, jika seorang tu berpendapatan seisi rumah bawah 5,000. So dialisis punya kos mungkin antara 23,000 ke 40,000 setahun. Jadi untuk menjalankan kehidupan tu agak sukar. Jadi boleh tampil ke zakat untuk kita siasat dan membantu. Dan juga kadang-kadang ada di antara saudara kita, jiran, sahabat, dia bukan fakir miskin tetapi mempunyai satu muskilah yang memerlukan operation ataupun memerlukan perubatan, ataupun ada yang satu aksiden ke, dia terlantar memerlukan pampers ataupun susu khas. Di sini boleh tampil ke hadapan di Lembaga Zakat Selangor ataupun di Badan-Badan Zakat Batu Mal, boleh. Jadi kami ada di situ. Walaupun bukan fakir, walaupun bukan miskin. Boleh. Jadi di sini nak maklumkan asnaf tu ada 8. Salah satunya amil, itu adalah mereka yang menguruskan tugas lah, seperti kami. Jadi ada 7 lagi asnaf. Jadi fakir, miskin, mu'alaf hanya khas untuk mereka yang mu'alaf lah. Jadi ada gharimin, ada Ibn Sabil, satu lagi Ibn Sabil, di mana ada yang keputusan wang dalam perjalanan. Mungkin ada yang memerlukan, di sini boleh tampil ke lembaga zakat. Seorang yang berhutang dengan Along boleh ke tampil ke Baitul Mal? Dia keadaannya begini, bila al-gharimin tu berhutang lah, berhutang. Jadi bila yang berhutang dengan Along ni, kita sebenarnya bukan isunya kita nak bantu yang berhutang dengan Along tu, tapi mungkin dia memerlukan dana untuk perubatan. Sebagai contoh, dia berhutang. Jadi kita akan salurkan dalam bentuk bantuan perubatan yang kita ada di Baitul Mal. Maknanya orang pinjam Along tak boleh pergi Baitul Mal. Tak boleh Baitul Mal, ya. Maknanya kalau dia sakit pula, boleh. Ya. Sebab kalau ikut bantuan dialisis saja kita bantu 9 juta lebih untuk tahun 2012, yang mana melibatkan 12 kali rawatan, dan sekali rawatan tu dalam 3,000 yang kita peruntukkan. Itu yang alhamdulillah lah. Seorang yang pergi untuk mendapatkan rawatan di hospital swasta, boleh ke Tuan Nizam? Dia untuk hospital swasta di Selangor kita
ada kaedah sekiranya yang diperlukan perubatan tu tidak boleh didapat di hospital kerajaan, kita boleh pertimbangkan. Jadi maknanya kalau benda tu rawatan tu boleh didapat di hospital kerajaan, kita tidak raikan. Tapi sekiranya rawatan tu hanya pakar tu berada di swasta, boleh tampil ke hadapan, tampil ke lembaga kesihatan Selangor lah, yang kita akan siasat. Dan betul-betul ada pengesahan yang kata doktor di hospital kerajaan tidak boleh menyelesaikan katalah kes tu. InsyaAllah kita boleh menyalurkan bantuan. Maknanya kat sini yang saya boleh nampak kan, ada sedikit pembetulan persepsi selama ni. Kalau kita tengok dulu, kalau zakat ni payah mau pohon ni, dan orang yang asnaf yang layak. Tapi hari ni macam seolah-olah zakat tu dah mula longgar dan approachable. Tuan Izam, itu yang seharusnya dibuat. Itu yang seharusnya dibuat. Kita tahu kita harus mendampingi masyarakat mencari orang yang memerlukan. Jadi di sini kita perlu juga bantuan masyarakat ataupun jawatankuasa penduduk, amil-amil karya bersama membantu mencari siapa yang memerlukan. Bagi pihak zakat, kami akan memperbaiki dan menyalurkan secepat mungkin. Yang penting dokumen lengkap dan asas permohonan tu adalah seperti yang diperlukan untuk setiap asnaf yang dipohon lah. Jadi tidak semua pertimbangan tu kami tolak atas dasar dia lambat ke apalah. Jadi kami pun ada piagam di mana macam contohnya kami mempunyai counter express di Lembaga Kesihatan Selangor. Jadi kalau ada bantuan-bantuan yang boleh disalurkan di situ, kita mempercepatkan dalam masa 2 jam kita bantu. Dan jika ada setengah bantuan macam bina rumah untuk asnaf fakir miskin, itu dia punya proses tu dalam masa 30 hari. Lepas tu binanya dalam masa 2 hingga 3 bulan. Jadi ada untuk setiap bantuan tu ada dia punya piagam masing-masing. Itu dikira KPI juga lah tu. Dia KPI. Fungsi kalau boleh saya sentuh sikit mengenai di Baitul Mal, kita ada bantuan kecemasan sama macam Selangor jugalah. Saya bawa satu kes lah. Ada saudara baru yang datang bersama-sama dengan anaknya yang ditinggalkan oleh suami, baru peluk Islam dalam 2-3 hari. Jadi bila dia peluk Islam, rumah hutangnya sampai dekat 5,000, 6,000. Kemudian untuk nak uruskan anak baru lahir, jadi menyebabkan satu tekanan kepada saudara baru inilah. Dia datang ke Baitul Mal, dia minta bantuan kecemasan dan kita salurkan bantuan tersebut untuk settlekan semua benda yang dia perlukan. Saya rasa kalau persepsi yang mengatakan bahawa permohonan ke Baitul Mal ataupun ATS yang sukar tu, saya rasa mungkin salah lah dari segi itu, salah lah. Okey, itu saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak Tuan Izam, ya. Dan Ustaz, insya-Allah kita bersama lagi, ya. Jadi kepada yang dah menonton, yang dah faham tentang zakat tu dan memerlukan, mungkin ada sanak saudara ataupun jiran tetangga yang menghadapi kesukaran dan perlukan bantuan, hubungilah ya Lembaga Zakat Selangor ataupun Baitul Mal ya untuk mendapatkan pertolongan. Dan kepada kita semua ni yang layak membayar zakat ni, tunaikanlah ya, bayarkanlah zakat itu secepatnya mungkin, dan zakat fitrah juga ya masih boleh lagi dibayar ya. Kita berhenti di sini. Harap jangan melengah, tunaikan kewajipan rukun Islam ketiga ni cepat-cepat ya. Saya tinggalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 60 yang bermaksud, sesungguhnya sedekah-sedekah yang zakat itu hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil dan muallaf yang dijinakkan hati-hati mereka dan hamba-hamba yang hendak memerdekakan dan orang-orang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Jadi saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan seluruh warga penerbitan Khidmat Syariah mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kita awal sikit ya, kerana minggu depan kita tak ada jatuh Hari Raya. Kita akan sambung semula Khidmat Syariah ni seminggu selepas Aidilfitri, insya-Allah. Jadi selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, sambutlah dengan hati dan jiwa yang tenang kerana ia satu kejayaan kita sebagai umat Islam setelah sebulan menahan nafsu lapar dan dahaga. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Masih sakit.